Dan bagaimana pula seorang boleh mengenal pasti suatu pelaburan itu halal ataupun meragukan? Satu, menggunakan kontrak syariah lah. Itu yang asas lah. Tetapi itu juga tidak memadai. Tak cukup lah. Tak cukup macam saya sebut tadi. Kena go further. Macam-macam skim pelaburan yang menggunakan nama-nama yang patut syariah. Amanah, Tabaruk. Even bila dia nak promote tu, letak je gambar ustaz ni. Letak je dalam FB gambar ni. Ikon. Ustaz tu tak tahu pun. Gambar dia diguna. Oh, Masya Allah. Jadi step yang kedua, kita kena check dulu dengan Securities Commission. Pihak berautoriti. Berautoriti ni kalau pelaburan Securities Commission. Dan juga bank negara lah kalau nak buka akaun semua. Sebab bila melibatkan pelaburan ni, dia melibatkan institusi tersebut, skim tersebut mengambil duit kita, deposit taking dipanggil. Pengambilan deposit. Bila dia ambil deposit kita, maksudnya kita serahkan duit kita kepada institusi tersebut ataupun orang tersebut ataupun ejen tersebut untuk dilaburkan. Jadi di Malaysia kita ada AMLA, akta yang mana ataupun deposit taking. Mana-mana syarikat yang nak mengambil duit orang lain, dia mesti ada lesen. Betul. Jadi kalau skim pelaburan yang tidak ada lesen ini, bila dia ambil duit orang lain, duit masyarakat, tanpa lesen, dia sudah melanggar AMLA tadi. Dan boleh disyaki sebagai scam, ya? Memang scam. Ya, betul. Jadi kena lihat kepada entiti itu ataupun yang mempromosikan itu adakah terlibat atau memiliki, tidak memiliki. Sebab tu kita perlu cek dengan Securities Commission. Kadang-kadang ada juga yang klaim atau mendakwa mereka memiliki tapi sebenarnya mereka tidak memiliki kelulusan itu. Betul. Itu perlu lebih kepada double checking. Itu peranan tanggungjawab kita lah sebagai pengguna untuk pastikan. Betul-betul. Sekarang ni banyak sangat sekarang ni skimnya. Betul Cik ni. Walaupun pada awalnya dia klaim atau menuntut bahawa mereka mendapat kelulusan lesen dan sebagainya daripada pihak berautoriti, tapi sebenar-benarnya mereka tidak memiliki atau memperoleh tersebut. Dia macam ni lah. Mungkin permulaan, bila mula-mula ditawarkan, ada lesen. Sebab lesen itu dia bukan selama-lamanya. Dia ada tempoh dia. Ada expiry dia. Mungkin 3 tahun. Lepas tu habis tempoh. Dia tak renew. Dia pun bersalah juga. Betul. Sebab tak ada lesen. Dan bila tak lesen, dia boleh sesuka hati lah. Melakukan penyelewengan dan tidak mustahil menjadikan scammer. Baik, terima kasih Cik Yani, sangat menarik.